Generasi TV3 bersedia. Kalau kau boleh kenali watak-watak ni, tahniah, kau ni tahap legenda drama Melayu. Ada 10 soalan tentang watak paling ikonik dalam drama TV3 zaman 90-an dan 2000-an. Kalau dapat 8 dari 10, kau layak jadi pengarah drama. Tapi kalau bawah 5, mesti zaman tu kau asyik tidur depan TV je. Siapakah pelakon yang memegang watak Sairah dalam drama Kerana Cintaku Sairah? Fauziah Latif. Watak Johan dalam drama Semanar Jaya dilakonkan oleh Azhar Sulaiman. Siapakah pelakon wanita yang memegang watak Maya dalam Sutera Maya? Umi Aida. Korang tiga-tiga, kalau YA komen aku tahu semua, jom teruskan. Ada lagi watak, wow, watak Adam dalam Idaman dilakonkan oleh Nasharuddin Ismail, Nash. Siapakah pelakon utama lelaki dalam drama Cinta Tiada Ganti? Aizlan Yusof. Watak Normah dalam Anak Metropolitan dimainkan oleh Nora Danish. Last 4 soalan. Yang ni memang untuk fan tegar TV3. Kalau kau ingat, maksudnya kau host katil drama. Siapakah pelakon watak Datin Mariana dalam Metro Squad? Zizi Izzat. Watak Amin dalam Bilik Nombor 69 dilakonkan oleh Ahmad Idam. Pelakon watak Linda dalam Julia ialah Nurul Elvira Loyal. Last, siapakah pelakon watak Dr. Farid dalam Dr. Cinta? Aaron Aziz. Tamat. Jadi, berapa watak yang kau ingat? Kalau 8 ke atas, komen aku arkib hidup drama TV3. Tapi kalau kurang, jangan sedih. Jom tengok ulang tayang dekat YouTube. Jangan lupa like, share and subscribe. Kalau kau rindu zaman TV3 gemilang, share video ni dekat kawan-kawan. Jumpa lagi.